Saksikan pengembaraan saya pada kali ini iaitu di Phu Thap Berg, Phetchabun, Thailand. Phu Thap Berg merupakan negeri di atas awan, kawasan tanah tinggi paling terkenal di wilayah Phetchabun. Dengan ketinggian kira-kira 1,768 meter, ia menjadi antara tempat terbaik di Thailand untuk menikmati Sea of Cloud ataupun awan kapet. Aktiviti menarik untuk siapa-siapa yang datang dekat sini. Antaranya korang boleh tengok sunrise, camping atas puncak, ride motor, bergambar di viewpoint yang cantik sangat. Lepas tu, makan makanan tempatan yang memang lain dari yang lain. Korang takkan jumpa selain daripada dekat sini. Macam biasa, sebelum saya teruskan ride, saya akan pakai dulu krim untuk elak kulit saya daripada sunburn. Dan krim yang terbaik untuk sunburn pilihan saya adalah produk daripada Pink and Bell. Saya memang sure sangat untuk rider-rider, tak kisah korang lelaki ataupun perempuan, memang sangat-sangat disyorkan korang grab lah. Seorang satu simpan untuk korang ride pergi mana-mana. Lepas settle solat dekat episod yang pertama, kita orang terus sambung ride menuju ke Phu Thap Berg. Korang cuba bayangkan, kita orang ride 20 jam non-stop daripada siang hari sampai malam. He was good and pain fill, pulling casements, watching the leopard. Perjalanan ni lebih kurang 20 jam. Cuba bayangkan 20 jam kita terbit daripada Surat Thani pukul 9 pagi dan sekarang ni pukul 5.30. Memang Masya Allah. Sejuk bawah atas Phu Thap Berg ni. Macam kerah. Sejuk ya Allah. Jadi nak masuk bilik kejap. Tengok member sejuk. Ni ada air ni. Aduh. Sejuk. Ada air guna untuk mana? Mana? Kita akan rehat-rehat dulu. Kita jumpa esok. Alright, bye-bye. Selamat pagi, Phu Thap Berg. Jom kita tengok betapa cantiknya pemandangan yang ada dekat sini. Okey, untuk episod pada kali ini, jom kita round-round tengok keindahan Phu Thap Berg bersama dengan Pink and Bell. Okey, jom kita tengok. Yang korang tengok tu, itu adalah jalan yang kita orang lalui semalam untuk sampai dekat atas ni. Memang banyak bengkok-bengkok ataupun corner yang kita kena lalui untuk sampai ke puncak. Bila tengok view dan saya sampai dekat sini, Masya Allah, saya tahan sebab nak nangis rasa betapa hebatnya alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya terima kasih sangat-sangat kepada Pink and Bell kerana dekat Chiang Mai ni merupakan salah satu yang ada dalam bucket list saya dah lama dah. Memang saya nak sangat sampai dekat sini. Dan impian saya untuk sampai dekat sini, saya datang bersama dengan Pink and Bell. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala merahmati anda. Semoga Allah Ta'ala limpahi lagi rezeki. Okey, untuk bilik saya tak adalah review sangat sebab semalam pun kita orang dah sapa lewat. Bukan lewat, pagi tu sapa, tidur berapa jam je. Dan bilik pun berkubang-kubang. Setengah bilik tengok daripada luar saja. Untuk harga bilik ni adalah 3,000 baht untuk satu malam.
Yang minat camping, dekat sini ada tapak camping untuk disewa. Yang korang tengok dek petak-petak tu, itu adalah tapak untuk korang pacak kemah. Cuma kemah besar-besar tak boleh pakai dekat sini. Tapak kemah ni berada di atas bukit, korang akan nampak view macam ni. Jadi kita tengok, saya sekarang ni tengah tanya tu dia, nak tahu juga berapakah harga untuk satu tapak kemah. Jadi kat ni dia bagi saya, harga untuk satu tapak ni 500 baht sahaja. Tapi tidak termasuk kemah lah. Korang kena bawa kemah mai sendiri. Ada sediakan lampu, ada sediakan plug point. Tandas bilik mandi pun ada disediakan. Jadi lah ni saya duduk di Utayan Puhin, Orang Kelah. Untuk nak masuk dekat sini kita kena bayar harga 220 baht seorang. Tapi tak apa, kita pergi bayar dan kita tengok gapo hak ada dekat atas tu. Okey, kita beli dah tiket. Jom kita naik tengok macam mana. Tapi minyak saya ada 3 bar lagi dah. 2 bar lagi dia kena. Member sejuk. Sejuk awak. Kalau kau tengok kat belakang, dia ada sakura macam Korea. Dekat Chiang Mai ni sekarang ni adalah musim sejuk. Walaupun kita tengok keadaan tengah hari, tapi udara dia sejuk. Dan kalau tanya saya lah, antara Cameron dengan Chiang Mai, lagi sejuk Chiang Mai. Korang cuba bayangkan korang sedang camping sambil dihidangkan dengan view yang cantik macam ni. Memang tenang rasa. Frah sikit sebab saya tanya pegawai dekat sini pasal saya nak terbang drone. Tapi dia kata drone tak boleh terbang dekat sini. Kalau kita nak terbang juga kena pergi minta dekat bawah, dia panggil di pejabat dia. Proses untuk nak lulus kita terbang drone tu lebih kurang 7 hari. Jadi kita mari walk in, tak lihat tengok view dengan drone. Tapi jom saya belanja view di sekitar perkampungan Ping. Sekarang ni kita dalam proses untuk bayar tiket nak ke ladang sakura yang ada dekat atas bukit sana. Dekat sana banyak lagi bunga sakura ada. Untuk ke sana kita kena bayar tiket 100 baht untuk seorang. Jadi untuk trip kita naik pergi ke lubuk sakura, di pot sakura di atas tu banyak lagi. Kita borong tu, habis dia borong tu satu van. Jadi kita tak ke sibuk dengan orang lain lah. Kita ke selesa dengan cara kita, gaya kita dan masa kita. Jom kita tengok sakura dekat atas sana. Sebelum sampai dekat kami tuju, kiri dan kanan memang saya dah dapat tengok dah bunga sakura. Memang cantik sangat, penuh warna pink. Jadi kalau siapa-siapa yang nak mari dekat Chiang Mai, nak mari jalan di perkampungan Ting and Bell ni, korang kena mari pada bulan November, Disember dan juga Januari. Sebab waktu tu adalah waktu sejuk di Chiang Mai, di kawasan Phetch Boon. Sebab dia tak jauh dengan Chiang Mai, jadi dia musim yang sama. Jadi nak mari, saya syorkan untuk mari pada bulan Disember sebab itu adalah waktu kemuncak. Kalau mari pada bulan November, dia jadi bunga tu tengah baru dia nak bunga. Kalau mari bulan Januari, bunga Pink and Bell ni dia dah slow-slow nak gugur. Mari bulan Disember macam saya. Sekarang ni kita duduk di checkpoint untuk tengok view, tapi Allah, perah sikit sebabnya drone tak boleh fly. Kalau drone boleh fly, saya boleh tunjuk betapa cantiknya view yang ada dekat sini. Dekat sini merupakan salah satu pot bergambar kepada semua yang datang. Dekat sini kita dapat tengok pemandangan yang luas, bukit bukau, pokok-pokok dan bebas daripada pencemaran. Pot-pot bergambar juga ada disediakan. Korang posing je macam mana nak posing.
Kita dah settle dekat Sakura. Dekat bawah ni kita tengok dia ada sedikit jualan-jualan untuk orang tempatan. Jadi kita boleh beli. Sebab kita tak makan gapo lagi, untuk alas perut pun rasa macam pedih sikit. Jadi untuk alas perut kita makan ubi dulu. Sebabnya sini susah cari makanan halal. Itu masalah dia. Jadi moral of the story, siapa-siapa nak mari sini carilah barang-barang pakai segera ko dekat CME. Sebab lapar ko. Ubi telo pun sedap. Beji ko sebab lapar ko. Ubi telo bakar. Perniagaan merupakan salah satu pendapatan utama bagi penduduk yang tinggal di Perkampungan Pink ataupun nama kampung baru yang saya bagi adalah Perkampungan Pink and Bell. Lepas tu kita orang dapat tengok persembahan adik-adik ni cukup cantik. Dia orang memakai pakaian tradisi tempatan. Tengok je semuanya cute-cute je. Ini merupakan salah satu daya tarikan pelancong untuk menarik minat lagi pelancong datang ke kampung mereka. Sekarang ni habis dia akan belanja semua budak-budak ni nak makan gapo dekat kedai ni. Dia orang je lah boleh makan. Kita orang tak boleh makan. Aduh. Berai. Tapi sebab dia berkonsepkan Saim Darby, jadi kita tak boleh makan. Lepas tu kita orang kumpul budak ni ramai-ramai dan semua dibawa ke kedai. Dekat kedai dia orang boleh pilih apa je yang dia orang nak makan. Tak kisah makanan, minuman, mainan semua boleh. Janji seorang satu je. Apa lagi peluang dah ada. Pilihlah dik apa yang korang nak. Lepas tu, saya sempat melawati kawasan perumahan Perkampungan Pink and Bell. Korang boleh tengok sendiri, seni bina dia masih kekal lagi dengan seni bina klasik, dicampur dengan seni bina moden. Kebersihan kawasan, dia orang betul-betul jaga. Korang boleh tengoklah sendiri. Lepas tu, mood dia bila saya masuk dekat sini, rasa macam seolah-olah saya bukan berada dekat Thailand. Lepas tu, kita orang terus bergerak keluar daripada Perkampungan Pink untuk mencari kedai yang menyediakan makanan halal. Okey, akhirnya nasib baik dekat atas Putabberg ni dia ada satu kedai halal. Nama kedai dia Didi Halal, Didi Zone Halal lah. Jadi alhamdulillah kita pun tak makan nasi lagi. Makan nasi dulu sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan jap. Dekat Chiang Mai ni, setakat ni yang saya makan, semuanya menu-menu dia sedap. Tapi dia sedap versi dia lah. Dekat tempat kita bukan tak sedap, tapi kita sedap versi kita. Lepas settle makan, kita orang sambung lagi perjalanan sambil kita tengok view yang cantik sangat macam ni. Jadi sekarang ni saya macam on the way daripada Putabberg nak pergi ke Chiang Mai. Kena cari sarung tangan. Baju ni pun selapis, 2 lapis, ada selah lagi. 3 lapis saya bakar. Sejuk-sejuk. Senuk tangan kaki tu. Mana kira apa? Sejuk. Ya. Perjalanan kita jauh lagi, jadi untuk nak tempat tenaga kita kena cari resort dulu di area ni. Jadi saya pun tak tahu sini nama.พี่ครับที่นี่มันที่ไหนครับชื่อที่นี่ครับที่นี่เป็นอำเภอเลยนะครับอำเภอพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก Ampere Cakrakan. Oh, hari dah nak sebut nama tak kita kerja sini. Jadi kita rehat kat sini, harga bilik dia memang cukup murah. Ada satu bilik harga 350 baht dan 40 lebih gitu lah, 40 ya. Dan satu lagi bilik dengan harga 45 ya. 45 ya, 450 baht. Lebih kurang 50 lebih gitu, 55 gitu. Okey, tengok ni bilik untuk 450 baht. Dia ada satu lagi bilik murah lagi 350 baht je. Rasa macam berbaloi lah geng-geng motosikal kalau mari. Tapi kena travel bersama dengan PNBel lah baru jumpa bilik ni. Okey deh. Jadi gini lah suasana bilik dia. Kalau 350 baht tu dia bilik macam rumah teres. Bilik dia takut gitu. Jadi hak ni adalah bilik hak dia macam satu bilik singgah ada parking, satu bilik gitu. Mari kita tengok review dia. Travel bukan sekadar pergi jauh, tapi pulang dengan jiwa yang baru. Semakin jauh kaki melangkah, semakin luas cara kita melihat dunia. Perjalanan mengajar apa yang buku tak mampu ceritakan. Kadang-kadang kita tak cari tempat, tapi kita cari diri kita sendiri. Dunia ini luas, rugi kalau hanya kenal satu sudut saja. Terima kasih PNBel kerana bawa saya sampai ke Chiang Mai. Jangan lupa episod yang akan datang, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan ingat pesan saya, travelling lah agar kau tahu betapa indahnya dunia ini.